Ya. Baik guys, welcome back. Kita nak buat operation ni. Jom tengok. Mari tengok sini. Kita nak adjust dayung sikit. Dia betul-betul dah pengsan ni kan. Tengok dia dengan mulut. Kepak pelan-pelan Jangan kepak kuat sangat. Pecah pula nanti. Gigi tajam ni. So nak ajar bagi mulut, bagi rapat dulu. Nampak. So kita nak bagi tertuih pokok lah. Kita potong sikit. Potong jangan potong banyak tau. Potong ikut apa yang sepatutnya potong lah. Ikut dia punya saiz. Ataupun ikut dia punya mulut yang pecah, yang rosak tu. Okay. Balik dah macam nampak rapat kan. Rapat lagi kan? Okay. Soalan-soalan sebelum sikit lah. Jangan bagian ekor ni. Pastikan dia pengsan sepenuhnya guys. Okay. Cukup lah. Siap. Sekarang ni kita tak cadang nak masuk chip. Nanti bila orang dah ambil kita masuk chip lah. Kita pakai ubat ni untuk pengsankan dia. Jom kita lepas balik kat dalam tank. Okay, pastikan tank korang ada bubble ataupun air terjun ni untuk bagi dia tulis balik cepat-cepat. Wave tengok buka, tutup dulu wave guys. Wave tutup dulu. So dia masih punya lalat lagi. Nampak? So kita cari bubble. Sekejap bubble punya tank. Letak kat dia punya insang ni guys. So letak kat bahagian insang ni. Sebelum dia sudah dia boleh jaga, sudah dia boleh pengsan. So kau boleh buat apa saja lagi. So wave pasti tutup lah. Ni pakai pot dayung dia tutup bawah sikit. Letak kat insang ni. Nampak? Boleh nampak insang dia ada gerak-gerak.
Kita belum cuci habis kita ni. Cuci habis. Nampak dia nampak insan dia gerak-gerak Nanti ekor dia pop naik ni dia sedar lah. Kalau dia nak sedar tu. Pak. Badan dia keras sedar. Okay guys, dah mula sedar. Nak bantu dia cepat lah, biar dia dekat bubble ni okey guys. So bantu cepat lah. Nampak dia gerak. Pak. So dia dah kuat lah. Dia dah daripada tidur. Sedar daripada pengsan kan. Dia dah sedar daripada pengsan, nampak. So sini mungkin bubble ni kuat. Nampak. Di bubble ni ada sini ada tu. Sini bubble tak ada tu. Nampak. Nampak. Tengok ekor dia gerak. So ekor dia boleh gerak tu. Dia okey. Okay, dah boleh lepas kan. So dalam seminggu tu dia akan recover lah bahagian-bahagian mana kita buat operation ni. Ni bahagian sini, bahagian mulut dia ni. Bahagian mulut ni panjang ni kita buat operation. Nampak okey lah. Nampak mulut ni, kepak kan. Okay. Tadi lah, tengok dia tegas kan. Nak pegang tak boleh lah. So dia ambil masa 5 minit lah. 5 minit ke 6 minit juga untuk dia sedar daripada pening. Dan paling penting dia sedar daripada tidur tu. Kita tak nak bagi dia duduk bawah. Kita tak nak dia bagi duduk atas sangat, duduk tengah-tengah. Cantik, duduk tempat biasa dengan duduk dia floating ni. Yang penting kan temperature tu kena stable lah, temperature air. Jangan waktu hujan, waktu tak sesuai kau buat operation. Okay. Nampak? Alright. So yang belum subscribe my channel YouTube guys, please subscribe. Yang belum like, please like. Yang belum share, please share. So yang terbaik di antara terbaik di Academia. Jom tengok sekolah kita buat operation. Jom sana lah sini. Nampak ni. Yang ni pun kita buat operation. Tengok lampu dia dah ke atas dah. Air dia bawah. Nampak kita buat operation kat ni. Kita buat operation dari mulut. Nampak? Cun guys. Nampak? So dia dah sihat okey. Okey. So dia tadi kita buat bahagian dari mulut dia lah ni. So yang lain kita tak buat sebab dia dah okey dah. Dayung dia memang panjang lah ni. Ekor dia memang kembang keras lah, special ni. Jom tengok ekor lagi tadi yang kita dah operation. Tengok dia dah makin okey, nampak? Dia dah mula berdiri. Dah mula cun dah. Dah mula gerak cantik. Kita tadi sudah. So yang penting guys,
Yang penting kan jangan lupa tutup ah. Dah habis pasang tutup. Sangat-sangat penting. Okay, yang belum subscribe my channel YouTube, subscribe guys. T-shirt tadi t-shirt biasa je. Kita tak plan nak buat video. Bila unplan ni kita tak pakai t-shirt, kita punya ni lah. So kita pakai t-shirt biasa je. Kita hantar dengan kereta tadi servis. So ni lah kita. Okay, jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum.